ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersafrah, rakan semua. So hari ini giliran saya untuk bedah buku. Dan tajuk yang saya pilih ni mungkin orang kata saya sikit lah. Dia berkait dengan integriti. Okay. Sebenarnya Project Line dia pernah share sedikit video daripada penulis ni dalam grup kita terlepas. Saya tak pasti tuan-puan ingat ke tidak, kan? Dan juga rakan-rakan yang hadir ke seminar integriti di Intan terlepas pun sama. Penceramah tu ada mention tentang penulis buku ni sebagai salah satu contoh lah. Okay. So saya pilih buku ni sebab saya rasa dia berkait sangat dengan kita sebagai penjarah awam. Okay, Rasulullah ni kita kata something yang berat lah, kan? Kalau disabitkan dengan Rasulullah tu sangat berat lah. Okay. So sebelum kita tengok buku ni, nipis sahaja 92 muka surat. Maksudnya boleh baca dalam satu hari pun boleh habis. Walaupun dia nipis tapi dia syarat dengan pengajaran sebenarnya. Dan bila kita baca tu kita rasa berat walaupun dia nipis, kan? Dalam buku ni dia diterbitkan, dia tak dinyatakan tahun terbit, tapi saya rasa dia diterbitkan selepas 2014 sebab penulis ni dia dibebaskan pada 2014. Dia diterbitkan oleh Bahtera Publishing. Okay, dalam buku ni penulis dia ada cerita siapa penulis ni? Penulis ni adalah bekas pengamal undang-undang. Dia pernah bertugas sebagai pegawai undang-undang di salah satu PDT di Selangor. Kemudian dia menjadi penolong pendaftar di Mahkamah Tinggi. Dan akhir sekali dia jadi magistrat di salah sebuah mahkamah magistrat di Kelantan. Dan dia ditahan pada ketika usia 28 tahun. Maksudnya sangat muda. Dia baru masuk kerja. Sebab tu kita kena hati-hati dengan rasuah tu, kan? Dalam buku ni dia cerita macam mana dia boleh involve dengan rasuah tu. Okey, pertamanya dia menyalahkan diri dia sepenuhnya lah. Dia tidak menyalahkan orang lain, dia kata memang salah dia. Okey, pertamanya cara hidup dia. Penulis ni dia kata dia seorang yang suka kepada kemewahan dan dia nak jadi cepat kaya. Itu adalah sikap dia sendirilah. Dan dia kata waktu dia baru masuk kerja 3 bulan pertama slip gaji dia dapat loan bank. Bukan untuk beli kereta, bukan untuk beli rumah, tapi untuk melabur skim cepat kaya. Dan dia kata kalau ikut logik akan tak logik. Sebab dia adalah pengamal undang-undang. Dia selalu tengok kes-kes penipuan skim cepat kaya. Tapi sebab keinginan nak kaya tu, dia buat. Kita nampak tak benda yang di luar jangka. Dia bermula dari situ. Dia kata dia memang suka. Jadi bila dia melabur dalam skim cepat kaya tu, dia buat puluhan ribu. Dia tak nyatakan yang tepat, puluhan ribu. Dan gagal pelaburan dia tu. Bila pelaburan dia gagal, dia kena bayar loan bank macam biasa. Jadi dia dah ada kesempitan keuangan di awal dia bekerja. Sebab tu umur 28 tahun dia dah ditahan, kan? Sebab orang kata macam silap lah, kan? Dan dia suka barang mewah. Dia ada masa dia ditahan ketika umur 28 tahun tu, dia ada 50 pasang kasut berjenama mewah. Dan dia ada koleksi jam tangan mewah. Logik dia, kalau kita kerja 3 tahun nak ada 10 pasang, nak bayar kat yang mewah-mewah ni, kan? Kita tak makan lah. Satu pun tak ada. Sebab kalau kita 3 tahun pertama ni kita struggle lah, kan? Kita tak stabil lagi sebenarnya. Tak boleh mewah-mewah lagi lah. First 3 years tu memang tak logik lah. Okay? Penulis ni juga, dia sebenarnya sekolah agama. Ya, dia background dia adalah sekolah pelajar sekolah agama yang kemudiannya melanjutkan pengajian bidang undang-undang di UiTM. Kalau kita tengok tu dia asas dia kuat, tapi dia tergelincir juga, kan? So bukan jaminan lah. Kena sentiasa berhati-hati. Sebabnya dia kata dia bila dia dah lepas sekolah semua tu, dia dah mula tinggal apa yang dia belajar. Dia tak hayati lagi dah apa yang belajar tentang agama. So dia hanyut dengan duniawi.
Sebab itulah dia boleh terlibat dengan rasuah lah, kan. Dan yang penting sekali, punca dia ni, dia tak sedar pun dia masuk dah dalam pangkat rasuah. Dia cerita bila dia daftar lapor dia ni sebagai magistrat di Kelantan, berduyun-duyun orang dari pelbagai bangsa mai nak jumpa dia, mengalu-alukan kedatangan dia, meraihkan dia, bagi hadiah macam-macam. Itu adalah permulaan awal lah, kan. Dan ramai yang jadikan dia sebagai anak angkat. Waktu dia seronok lah, dia rasa diawak-awangan sebab dia diraikan, orang bagi kat dia meja realistik dan sebagainya. Dia dah dibawa dibagi makan, disediakan penginapan. Dan salah satu kesilapan dia ambil salah seorang bapa angkat dia lah, bagi kat dia kunci bilik hotel. Kunci bilik hotel tu dia boleh check in at any time tanpa perlu bayar. Seronok lah kan, dapat free. Itulah permulaan awal dia kata. Dia terima dan dia gunalah kemudahan tu. Kemudian daripada itu, tak lama pada itu, bapa angkat ni telefon dia. Tuan, tolong anak buah saya ada kes, tolong adjust. Dia dah termakan budi. Bila minta tolong tu, nak kata apa? Tak mau tolong. Bapa angkat ni, kan? Bapa angkat dah bagi hotel, dah bagi makan, dah bagi macam-macam. Minta tolong, dia kata waktu tu dah macam dah dalam hati. Tak boleh nak kata tak mau, tak sampai hati. Dah termakan budi. Tak apalah, dia kata niat nak tolong. Tolonglah. Gugurkan kes, kan? Kemudian dia kata telefon lagi. Last kali dia pasang macam-macam bangsa. Yang bapa angkat ni katalah, dia tak mention bangsa apa, katalah Melayu. Sekali lagi abang anak sedara dia bahasa Cina, bahasa India, semua bangsa ada. Kan? Jadi dan satu lagi, bila dah berada di situasi macam tu, orang akan tahu, oh dia ni sebenarnya boleh adjust, kan? Okay, dalam dia kata ada broker sebenarnya. Ada broker ni orang kenal lah. Broker ni dia akan deal dengan yang melakukan kesalahan tu dan juga dengan hakim ni lah, untuk bincang nak gugurkan kes ke, nak ringankan hukuman ke, salah satu kan. Jadi dia kata melalui broker ni lah benda tu berlaku. Bila ada orang tahu kata dia ni boleh adjust, ramai lah yang ambil kesempatan tu. Dan dia pun seronok untuk dapat duit. Dan dia dibayar lepas tu lah. Bila contohnya bila dia setuju nak ringankan hukuman, berapa nak bayar kat dia. Tapi dalam dia guna bahasa kiasan lain, dia tak direct kata membayar tak lagi. Dia macam istilah dia, macam dia term yang digunakan adalah Panadol. Berapa biji Panadol nak bagi. So dia kata kadang-kadang bahasa ni dia seolah macam nak menghalalkan sesuatu yang haram lah. Kalau sebut apa yang dirasuah tu, orang akan kata macam mana? Orang akan kata nampak ketara lah. Rasuah tu macam bunyi jahat lah kan. Panadol tu bunyi dia baik dan sikit kan. So dia kata macam tu lah. Contohnya bila broker dia ada polis lah. Bila polis tu tanya, tuan ada orang minta adjust case, dia nak bagi 5 biji Panadol contohnya. Satu biji Panadol tu dia kena RM1,000. So RM5,000. Lepas tu dah berlaku berterusan banyak dah. Sampailah dia ditahan oleh SPRM pada tahun 2009. Dia ni ada sikap ego sebenarnya. Dia sudah sekali ego. Dan dia rasa dia immune. Dia kata siapa boleh tahan magistrat. Dia rasa macam tu. Dan pernah juga di kamar mahkamah ada seorang kawan dia advice dia. Dia bagi advice nasihat dia. Tapi dia apa dia bagi dekat kawan dia tu sangat kita kata menunjukkan ego dia lah. Seolah dia rasa dia kebal undang-undang. Dia kata ego dia tu dia rasa berkecai apabila SPRM tahan dia. 9:30 malam, dia tak nyatakan di mana. Waktu tu barulah dia rasa dia bukanlah siapa-siapa. Dan dia dah tak mampu dah dapat apa-apa. Okay, dalam buku ni sebenarnya banyak lagi lah. Dia ada bagi definisi. Saya tak mahu cerita lah definisi tu. Sebab macam ceramah terhenti kan. Okay, and then dia ada 4 section lah yang kita boleh didakwa. Ada 4 section pertama. Section 17A, B, section 16, section 23 dan section satu lagi tu 18. Kalau dia didakwa di bawah section 16 dan 17A, iaitu meminta dan menerima rasuah.
Kalau menawar dan memberi rasuah ni Seksyen 17B. Kalau membuat tuntutan palsu Seksyen 18. Kalau menyalahguna jawatan kedudukan Seksyen 23. Ini dia lepas seksyen utama lah di bawah SPRM ni. Okey, so itulah kenapa dia boleh terjebak. Dia kata bila dia dah orang minta tolong dia kelas kali sampai satu tahap dia ketagih nak terima rasuah tu. Jiwa dia tak tenang kalau dia tak terima rasuah. Kepala dia fikir duit sahaja. Dia kata sampai satu tahap tu dia kata kalau dia tak dapat rasuah hari tu dia tak boleh duduk. Sampai jadi macam tu lah. Dia kata sebenarnya rasuah ni dia menyebabkan ketagihan yang sangat teruk lah, dia kata. Dia rasa mungkin lebih teruk daripada penyakit dadah, dia kata. Sampai tahap macam tu. Okay. So dia buat buku ni sebenarnya dia selain daripada dia nak berkongsi dengan semua orang tentang bahaya rasuah. Dia sebab lepas dia keluar dari penjara, kemudian tak ada sebelum pendapatan, saya hilang pekerjaan. Jadinya ada seorang yang bagi cadangan kat dia, tulislah buku ni, kan? So dia tulis buku ni dan ada lagi satu buku dia tulis tahun 2021 yang tu saya tak baca lagi. Dan juga dia at the same time dia bagi ceramah lah kepada institusi kerajaan dan juga swasta. Dan buku ni pun waktu tu dia tak ada jual di kedai. Saya dapat buku ni kebetulan tempat kerja husband saya dia invite penceramah tu untuk di bawah dia buat satu program, saya tak pastilah TV di Kota, di mana dia mewajibkan semua kumpulan pengurusan untuk hadir dan penceramah dijemput, dia bawa jual buku tu di situ lah. Okay. So saya rasa library dah ada buku ni, kan? Buat saya dulu tu waktu tu tak ada lagi lah. Dia sekarang ni saya tak pasti dia aktif lagi tak bagi talk lepas COVID ni. Kalau sebelum COVID tu dia sangat aktif lah. Saya tengok Yusri Melaya, banyak lah jam-jam cakap panggil, 3 jam pun dia panggil juga, kan? Okay, sebenarnya rasuah ni dia ada petanda dia. Dia kata contohnya kita boleh tengok kalau orang tu lifestyle dia mewah berbelanja, kan? Kita tahu gaji dia berapa. Ataupun orang ni dia ada sifat dia suka, dia tak mahu sangat duduk dalam grup orang ramai. Mungkin dia takut terbongkar. Dia lebih suka dia dalam dunia dia sendiri. Dia janganlah nak join yang orang kata crowd orang ramai ni, tak mahu sangat, kan? Dan itu antara punca lah. So macam kita pun sama ada juga. Kita kalau lah kita nampak contohnya pasangan kita tu, kita tahu gaji dia berapa, tapi kalau tengok cara dia belanja tu, katalah gaji dia 5,000 tapi cara belanja tu sebab 50,000, kita kena check lah, kadang-kadang lagi 45,000 tu, kan? Kena hati-hati lah sebab punca dia, sebab petanda tu memang nampak, dia tak nampak clear kalau orang yang amal rasuah ni. Okay? Lagi satu dalam buku ni juga, dalam bab 5 ni dia bincang tentang bahaya rasuah ni lah. Saya rasa yang Prof ada isi video dia tentang mak dia, adik dia dan juga ayah tiri dia. Waktu tu kes dia dalam perbicaraan lagi, dan masa tu nak bawa ke mahkamah, saya mahkamah tinggi kot untuk rakyat. So mak ayah dia ahli keluarga dia meninggal, semua meninggal dalam satu kemalangan. Dan dia kata di ketika tu kawan-kawan semua dah menjauhkan diri. Bila dia disabitkan, yang kenal pun dah tak kenal dia dah. Dia kata yang ada bersama dia adalah keluarga dia sahaja waktu tu, yang support dia, kan? Tiba-tiba mak dia, orang kuat yang menyokong dia pun dah diambil. Jadi dia rasa suatu kehilangan yang amat sangat lah. Dan masa dia sambut mak dia di liang lahat, masa tu dia kata perasaan dia suka nak gambarkan, sebab dia tiap-tiap bulan bagi duit kat mak dia, dan duit yang dia bagi kat mak dia tu dah bercampur antara duit halal dan haram, dan dia dah tak dapat minta maaf dekat mak dia lagi. Itulah yang dia rasa masa liang lahat tu dia rasa sangat sebab lah dia kata, kan? Dan juga dia kata family dia pun, wife dia malulah, dia sendiri pun malu nak keluar rumah, nak berhadapan dengan orang, nak berhadapan dengan jiran tetangga, kan? Dia ada trauma, dia malu, dia takut, semua ada kata. Okay, and then banyak lagi lah dia sedarakan dalam ni, boleh baca. Okay. Dia juga ada share pengalaman dia semasa di penjara lah. Okay, life dia bagaimana, kehidupan dia macam mana,
Saya rasa semua orang kita tahu lah kot kan, macam ni tentang tu. Banyak sampai dia kata ada salah seorang penghuni penjara tu tanya dia kes apa dia ditahan. So dia bagi dalam kes rasuah. Dia tu penghuni penjara juga, tapi dia marah sungguh-sungguh dekat magistrate ni. Dia kata jenayah yang paling, dia kata yang paling teruk sekali dia kata rasuah lah. Dia kata tambah pula, dia kata abang magistrate, dia kata orang yang patut tegak undang-undang, tapi bila orang yang patut tegak undang-undang sendiri yang buat benda macam ni, dia kata habislah, dia kata musuh utama negara, dia kata dia pula kena ceramah dengan apa tahanan tu kan. Tapi dia kata lah, dia kata betul, tapi waktu tu dia kata memang masa terpukul jugalah kan. So antara dia punya experience lah, dia cakap macam mana kelas agama, ada kelas agama, macam mana dengan tahanan, sikap tahanan yang lain kan. Dia kata banyaklah benda tu. Dan dia kata bila dia masuk dalam penjara tu, dia rasa masa seolah-olah terhenti, masa macam tak berjalan. Dia kata ibaratnya, dia kata kalau kita tengok kereta, sehari kita tengok berkali-kali tapi masih dalam yang sama. Dia kata macam tu lah, dia kata rasanya, dia kata. So banyak lagi lah, panjang lah cerita dia. Okay, di penutup tu dia ada bagi, di penutup dia ada sebut 3 benda lah. Dia kata itu untuk diberi perhatian. Satu, dia kata hargailah keluarga. Pengalaman dia kata bila dia jadi macam tu, yang support dia adalah family. Kawan-kawan ada jugalah, dia kata. Sebab contohnya dia kata bila dia dijatuhkan hukuman 3 tahun dan juga denda RM40,000. Duit dia dah habis dah. Duit dia dah habis sebab dia kes bayar mahkam. Dia kan dia pergi 3 mahkamah, kalau bayar peguam dan sebagainya. Dia kata dia tak ada duit sangat dah. Dia sangat berat nak cari RM40,000 nak bayar denda tu. Nak minta pinjam ke orang dengan situasi kita macam tu, siapa nak tolong, dia kata. Memang orang kata hang layak masuk penjara lah, tak payahlah duk bayar RM40,000 kan. Dia penjara pun dia kena juga 3 tahun. Tapi adalah sahabat-sahabat dia yang bersimpati dengan dia, yang bagi pinjam jugalah dekat dia kan. So dia kata family lah yang utama. Contoh dari wife dia, dia ada anak-anak masih kecil lagi. Dia dimasukkan ke penjara Kajang. Wife dia di Kelantan. So wife dia tanpa gagal melawat dia setiap bulan, naik public transport, bawa anak yang masih kecil. Dia kata lepas tu dia juga tengok, dia kata depan mata dia seorang penghuni penjara yang ditahan kerana kes ubud bunuh ibu, dan yang melawat dia setiap bulan adalah ibu yang dia bunuh tu kan. Dia kata itulah yang dia rasa macam mana family ni dia terima kita tanpa syarat, buat salah macam mana pun dia tetap terima kita kan. Orang boleh situ lagi lah. Sama juga satu kes lagi, dia kata kes curi motosikal. Mak ayah dia tu buta penglihatan, 2 orang. Tiap-tiap bulan tetap melawat anak dia, walaupun keadaan fizikal yang betul-betul kurang macam tu lah kan. So kita hargailah keluarga. Yang keduanya tu hargailah kebebasan. Jadi bila dia duduk di dalam tu, dia kata barulah kita tahu nikmat kebebasan macam mana kan. Dan juga dia kata janganlah kita salah guna kebebasan yang kita ada kan, yang boleh memerangkap diri kita sendiri balik hati. Dan seterusnya dia kata yang paling penting agama lah. Kita pegang pada agama. Dan tapi setakat utama dia, apabila dia kita jauh hanyut dari duniawi, dia tinggalkan agama. Itulah saya kongsi sikit sebanyak tentang buku ni. Boleh bincang kat saya beranak. Bagi saya buku ni dia syarat dengan pengajaran lah kita baca tu. Kalau kita baca tu, kita rasa macam tak habis satu buku. Kalau buku dah kita baca dulu di depan, sambung pula kan. Nanti kita sekali duduk tu, kita nak baca sampai habis lah. Cuma peringkat awal pun ni mungkin dia ambil teknikal sikit lah. Dia bukan magistrate, so dia cerita bab undang-undang banyak juga lah. Dia sebut, dia juga kaitkan tentang halangan rasuah oleh semua agama. Agama Kristian, Buddha, Hindu dan Islam. 4 agama ni semua tak benarkan rasuah. Dia bolehkan sebut juga lah. So itu saja saya punya sesi pada buku pagi ni. Dan untuk pertanyaan pun tak tahu lah dia jawab ke tak, sebab saya baca aja kan. Kalau penceramah tu sendiri mungkin banyak benda dia boleh kongsi kan. Saya tak tahu kalau buat lain nak invite dia, mungkin boleh buat dia masih aktif lagi. Sebab buku dia yang terakhir adalah tahun 2021. Itu saja, terima kasih.
Alhamdulillah, terima kasih pendengar. Untuk maklumat pembicara dan semualah, saya membesar dengan kisah bantuan setiap hari storytelling daripada ayah saya. Ayah saya adalah bekas pegawai penjara. Jadi setiap hari ada perkisahan dia story yang jadi. Ada satu kisah tu, tajuk storytelling ayah pada hari tu, pakcik ni baru nak baca Al-Fatihah. Sebelum ni tak pernah solat, tak pernah membaca Quran pun. Tapi kes dia mandatory lah, sebab dah jadi kes bunuh. Dia terbunuh tuan rumah yang dia mencuri. Dia mencuri sebab nak bagi makan kat anak-anak. Mungkin untuk rumah heart attack sudah jadi kes bunuh. Jadi setiap hari ada kisah-kisah menarik lah bantuan ni. Ada yang dan saya juga membesar dalam kawasan madrasah yang dikelilingi bantuan yang sedang betul. Mereka lah jaga koperasi, mereka lah jaga bangunan surau, mereka buat kebersihan semua. Baik. Kadang-kadang kami tengah mengaji, adik dia salah elok. Simple message, tapi nak harap janganlah jadi macam kami. Dan budak-budak kan. Tapi yang pernah dah habis dah orang tempoh kanan, dah lepas dah boleh kerja bebas kerja kat luar, patah balik, tak boleh nak survive. Macam Tuan Muhammad tadi, family tak terima, masyarakat tak terima, mentaliti masa itulah, dan sekarang pun terjadi juga kan. Dan saya pernah buat assignment masuk dalam sel yang kira kata tiap hari itu setiap masa yang sama. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Dia hanya dinding simen dan toilet simen yang terbuka. Kawan saya berak pun boleh nampak. Tak ada hiasan dekor-dekor pun tak ada. Kira duk tengok orang kata awan cahaya matahari duk lalu, duk kira masa lah. Tapi tak boleh buat apa. Kita hari orang kata hidup sebelumnya tu ceria, jumpa orang dalam kereta dalam rumah, main-main kita duduk dalam satu ruang sempit dan dinding kosong sahaja. So boleh bayangkan tak orang kata impact, orang kata kita ni dah tersalah arah. Jadi konsep utama yang Puan Norma nak sampaikan sebenarnya tadi adalah kita berpegang balik kepada konsep Islam kita. Kita sendiri kena tahu beza antara hak dan batil. Hak tu apa? Kata yang hak tu adalah sesuatu yang benar dan sesuatu yang syarak. Batil itu dah memang telah salah dan terlarang. Kalau konsep asas kita boleh beza hak tu, insya-Allah hidup kita pun orang kata lebih terarah. Dah tahu benda ni salah, tetap salah, jangan buat. Tapi setiap insan dan diri kita ni diuji. Siapa tak mau terima, siapa tak mau terima, siapa tak mau senang kan. Cumanya setiap yang salah tu kita berbalik kepada orang kata balik kepada Allah lah. Sebab dalam satu ayat ayat Az-Zumar ayat yang ke-53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Allah tak panggil manusia yang buat salah tu wahai pendosa, wahai orang-orang yang buat salah. Allah sangat lembut kepada kita, hamba-hamba yang selalu buat salah, selalu terlupa kat dia. Maksudnya apa? Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Pergi ke Allah, minta ampun ya Allah, terimalah taubat aku ya Allah, terimalah ibadat aku. Buat salah apa-apa pun pada manusia dan juga pada Allah, berbaliklah kepada orang kata niat untuk mohon ampun dan kembali ke jalan yang benar, insya-Allah. Sebelum tu Prof ada nak tambah apa? Tadi tu ada kamus kan? Tersukur ni adalah orang Kelantan. Pak penulis ni dia duduk di Kelantan. In fact dalam buku pun dia banyak guna dalam Kelantan juga kan. Tersukur ni saya rasa kadang-kadang tersukur. Betul tak je?
Yang ni boleh ke? Kalau kadang-kadang dia tersungkur maksudnya Jerumus Jerumus saya pun bekerja aku tak tahu. Ya, baik, saya rasa itu saja perkongsian penoma dan juga pihak perusahaan ini, insyaAllah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian tuan-tuan dan puan. 2 minggu lagi kita jumpa lagi, insyaAllah. Ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam pemikiran.